Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini kita akan lihat secara ringkas tentang falsafah ketuhanan manusia dalam Islam. Seperti dalam contoh dialog di poster, seorang kanak-kanak bertanya, apakah maksud falsafah ketuhanan manusia dalam Islam? Sebenarnya, falsafah ini adalah asas yang menerangkan hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia diciptakan dengan tanggungjawab yang besar untuk beribadah dan mematuhi segala perintahnya. Falsafah ini juga merangkumi dua peranan utama. Yang pertama ialah hamba, iaitu manusia wajib tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah khalifah, iaitu manusia yang bertanggungjawab mengurus, memakmurkan dan menjaga kesejahteraan alam sejagat selaras dengan hukum dan nilai Islam. Jadi secara kesimpulannya, falsafah ini mengingatkan kita bahawa manusia bukan sahaja makhluk ciptaan tetapi pemegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mengupas satu topik santai yang sangat penting, di mana topik adalah ibadat yang syumul dalam Islam. Jadi, ramai yang faham ibadat ni sekadar solat, puasa, betul. Tapi ibadat sebenarnya lebih luas. Secara bahasa Arab, ibadah ataupun ibadah menunjukkan makna yang sangat ringkas, iaitu tunduk ataupun patuh. Secara ringkasnya, ibadat ialah semua perbuatan yang baik yang kita buat dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, jenis ibadat dan konsep syumul. Ibadat ini ada dua kategori utama. Yang pertama ialah ibadat khusus, yang kedua ialah ibadat umum. Ibadat khusus ini adalah rigid dan tetap, macam solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, dan caranya pun ditentukan oleh syarak. Kedua, ibadat umum. Ini semua amalan hari kita, contohnya bekerja, mencari rezeki yang halal, menolong jiran ataupun belajar dengan tekun. Semuanya boleh jadi ibadat kalau niat kerana Allah SWT. Ini adalah kita panggil konsep syumul yang bermaksud menyeluruh. Islam ini adalah syumul. Ia merangkumi semua aspek kehidupan, rohani, jasmani, sosial dan juga ekonomi. Jadi, jangan limitkan ibadat hanya untuk pergi masjid. Asalkan perbuatan itu bermanfaat dan patuh syariat, semua hidup kita adalah ibadat. Jadi, semua ini sudah ditentukan dan berteruskan rukun Islam yang kita tahu ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berzakat, puasa dan juga menunaikan haji. Rukun ini adalah asas khusus yang kita bina untuk kehidupan beribadat yang lebih menyeluruh. Jadi, ibadat bukan adalah satu beban, tapi adalah satu sistem hidup yang melatih kita untuk berakhlak mulia dan sentiasa ingat kepada Allah SWT. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang peranan ibadat dalam kehidupan. Ibadat memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Muslim secara syumul, iaitu menyeluruh, kerana ibadat bukan sahaja melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga mencakupi aspek individu, rohani, intelektual dan sosial. Secara umum, ibadat yang dilaksanakan dengan penuh penghayatan dapat melahirkan insan seimbang dari segi spiritual, emosi dan moral sesuai dengan matlamat Islam, iaitu membentuk insan sempurna. Dari aspek individu, ibadat menjadi asas kepada pembentukan diri dalam mendidik seseorang supaya sentiasa mempunyai sikap berdisiplin, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Seorang Muslim yang menjaga solat 5 waktu, berpuasa dengan penuh kesabaran dan menunaikan zakat dengan ikhlas akan memiliki sifat jujur, amanah dan istiqamah dalam kehidupannya. Individu seperti ini akan berusaha menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah SWT serta berusaha memperbaiki dirinya dari semasa ke semasa. Dari aspek rohani, ibadat berperanan sebagai jabatan yang menghubungkan hati manusia dengan Pencipta. Ibadat dapat menenangkan jiwa yang serabut dan mendekatkan manusia kepada Pencipta. Perbuatan ibadat seperti solat dan zikir akan memberikan ketenangan batin yang dapat menjadi penawar kepada tekanan hidup. Hal ini kerana kita yakin bahawa setiap ujian yang datang daripada Allah adalah untuk mendidik dan pasti ada hikmahnya. Dari aspek intelektual, ibadat menuntut umat manusia supaya berfikir dan memahami hikmah di sebalik setiap perintah Allah SWT. Umat Islam digalakkan menuntut ilmu agar dapat beribadat dengan kefahaman, bukan sekadar ikut-ikutan. Hal ini dapat menumbuhkan kecerdasan spiritual dan pemikiran rasional. Dari aspek sosial pula, ibadat berfungsi sebagai alat penyatu dan pengukuh perpaduan umat Islam dalam masyarakat. Aktiviti seperti solat berjemaah, menunaikan zakat dan ibadat haji dapat mengeratkan hubungan sesama Muslim melalui semangat kerjasama antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
Melalui amalan ini, kehidupan masyarakat yang harmoni, bersatu padu dan penuh kasih sayang dapat dilahirkan. Secara umum, ibadah dapat memberikan kesan positif yang menyeluruh terhadap diri manusia di mana umat Islam dapat dipupuk untuk menjadi insan yang sabar, berakhlak mulia dan sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Melalui ibadah wajib seperti solat, puasa, zakat dan haji bagi yang berkemampuan yang juga merupakan rukun Islam kehidupan seseorang Muslim, ibadah ini adalah rangka falsafah ketuhanan. Melalui penghayatan rukun-rukun ini, hati dan peribadi seseorang dapat dibentuk menjadi lebih tunduk, bersyukur dan patuh kepada perintah ilahi. Pertama, dari segi solat. Solat yang merupakan ibadah yang wajib 5 kali sehari dapat menyucikan hati daripada sifat sombong, lalai dan takbur. Ia mengingatkan umat Islam tentang tanggungjawab mereka terhadap Allah SWT sekaligus melatih sifat rendah diri dan tawaduk. Untuk zikir dan bacaan dalam solat, ia dapat menenangkan fikiran sekaligus menghubungkan hati secara langsung dengan Tuhan. 2. Dari segi puasa, ia dapat mendidik kawalan hati dan nafsu sambil memupuk rasa empati terhadap mereka yang kurang bernasib baik. Melalui rasa lapar dan dahaga, seseorang sedar akan ujian dan kekuasaan Allah SWT serta belajar mensyukuri nikmat kurniaannya. Keadaan ini dapat meningkatkan tumpuan ketika melaksanakan ibadah lain kepada Allah SWT melalui muhasabah diri dan kesedaran rohani. Dari segi zakat, zakat dapat menanamkan sifat pemurah dalam diri setiap Muslim, menjauhkan mereka daripada sifat kedekut atau bakhil. Dengan menunaikan zakat, seseorang menyedari bahawa harta bukanlah milik mutlak tetapi amanah daripada Allah SWT yang wajib dibelanjakan pada jalan yang diredainya. Akhir sekali, daripada segi haji, haji dapat menerapkan sifat ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT. Ia mengajar umat Islam untuk tunduk kepada perintahnya, menjauhi larangannya dan mempraktikkan kesabaran, disiplin serta kerjasama sesama saudara Islam. Melalui ibadat ini juga, jiwa dapat dibersihkan daripada sifat mazmumah dan digantikan dengan nilai-nilai moral yang mencerminkan seseorang hamba yang benar-benar menyerah diri kepada Tuhannya. Seterusnya, beralih kita kepada laporan dan perbincangan mengenai peranan ibadat dalam memperkukuh keimanan dan falsafah ketuhanan dalam kalangan pelajar Fakulti Sains Gunaan. Kajian ini dijalankan ke atas 62 orang responden yang terdiri daripada pelbagai program pengajian di FSG. Hasil dapatan menunjukkan bahawa majoriti responden adalah pelajar perempuan iaitu sebanyak 72.6%, manakala pelajar lelaki pula merangkumi 27.4%. Kajian ini merangkumi 3 komponen utama iaitu bahagian A, amalan ibadat, bahagian B, keimanan dan bahagian C, falsafah ketuhanan. Dalam bahagian A, soal selidik menunjukkan sebahagian besar pelajar memberi respon sangat setuju terhadap penyataan berkaitan amalan ibadat seperti solat, puasa dan membaca Al-Quran. Ini menandakan tahap pengamalan ibadat dalam kalangan pelajar FSG berada pada tahap yang memberangsangkan. Kebanyakan pelajar menyatakan bahawa ibadat merupakan elemen penting dalam kehidupan seharian yang mampu memberikan ketenangan jiwa dan kekuatan mental. Secara keseluruhan, kajian ini membuktikan bahawa ibadat memainkan peranan yang amat penting dalam memperkukuh keimanan serta pemahaman falsafah ketuhanan dalam kalangan pelajar FSG. Kesedaran pelajar terhadap peranan ibadat sebagai satu bentuk pendidikan rohani telah mendorong mereka untuk menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, bermoral tinggi dan berpandangan jauh. Kajian ini turut mencadangkan agar usaha memperkasakan ilmu dan amalan ibadat dalam kalangan pelajar diteruskan agar lahirnya generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga seimbang dari segi rohani dan secara tidak langsung kita berada di bahagian yang terakhir iaitu kesimpulan. Kita dapat lihat kesimpulan tentang peranan ibadah dalam Islam. Ibadah sebenarnya mendidik seorang Muslim untuk memahami kedudukannya sebagai hamba Allah SWT. Melalui ibadah juga kita dapat membina hubungan rohani yang lebih erat dengannya. Selain itu, ibadah berfungsi sebagai mekanisme pendidikan rohani yang membantu mendisiplinkan diri, menyucikan hati
tinggi dan memupuk akhlak mulia. Ibadah juga memberi kesan yang sangat menyeluruh iaitu syumul dalam kehidupan kita melalui 4 amalan utama. Yang pertama adalah salat iaitu dapat melatih disiplin dan fokus. Yang kedua, puasa dapat membentuk kawalan diri serta empati terhadap orang lain. Yang ketiga, zakat yang menanam rasa tanggungjawab sosial antara sesama manusia. Dan yang terakhir, haji yang mendidik kita tentang perpaduan, pengorbanan dan keinsafan diri. Secara keseluruhannya, ibadah bukan hanya ritual harian tetapi satu cara hidup yang dapat membentuk diri kita menjadi seorang insan yang lebih baik, berakhlak dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.